Saya nak share satu fakta menarik dengan tuan-puan. Sebelum tu, tuan-puan boleh save video ni untuk rujukan yang akan datang. So, apa tuan-puan? Fakta yang menarik saya nak share kepada tuan-puan adalah, tuan-puan, jika kita ada RM17,708 pada tahun 2019 dan kita alihkan dalam ASB tuan-puan, pada hari ini nilainya dah jadi RM23,863. Which is kita boleh nampak 34% kenaikan daripada tahun 2019. Dengan keuntungan kasarnya adalah RM6,155. Tapi tuan-tuan, bila kita alihkan simpanan kita pada tahun 2019, RM11,708 tu, kita akan dapat 100 gram emas. And then 100 gram emas pada hari ini tuan-tuan, nilainya dah cecah RM64,000. So berapa agak-agaknya kenaikan yang kita dapat daripada tahun 2019 ke tahun 2026 ni. Kalau dikira-kira balik tuan-puan, 237% kenaikan bila kita alihkan dalam bentuk simpanan emas. So keuntungan kasar kita akan dapat adalah RM47,000. So tuan-puan nampak tak yang mana lagi bagus untuk simpanan jangka masa panjang? Jadi tuan-tuan yang belum ada akaun, jangan tangguh-tangguh lagi. Boleh sahaja pergi dekat bio saya and then tekan sign up. Saya akan bantu tuan-tuan untuk mulakan simpanan emas yang pertama tuan-tuan dan boleh kaya dengan emas insya-Allah tuan-tuan. Pergi dekat bio saya.